Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menu air diet kat Sugar kita ialah air susu kurma. Istimewa kan? Cara penyediaannya ialah mula-mula kita masukkan 3 biji kurma yang telah direndam dengan air panas lebih kurang 15 minit. Kenapa kita kena rendam dahulu kurma tersebut? Sebab nak bagi kurma itu lembut dan mudah sebati dengan susu. Susu, kita gunakan susu penuh krim. Susu ini tak manis tau. Manisnya nanti ada daripada kurma. Bila dah masukkan susu, kita lenyek-lenyekkan kurma dengan sudu sehingga sebati. Dan kita kacau. Okey, kita tunggu masa untuk waktu iftar petang ini. Terima kasih kerana sudi menonton video perkongsian saya ini. Semoga ia boleh menjadi idea dan inspirasi untuk minum air berbuka puasa di Ramadan ini. Doa saya agar rahmat Allah sentiasa bersama anda dan anda dilimpahkan rezeki serta dianugerahkan kesihatan yang baik untuk mudah beribadat di Ramadan kali ini. Jumpa lagi esok dengan menu-menu air diet kat Sugar yang lain. Bye.